Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 4-5 hari dah Supi mai buat klip satu cara hok nak biak deher kayu ataupun nak tanam semar deher kayu dengan air. Lepas tu Supi buat bubuh dalam botol. Lepas kita Supi sumak dengan ticu belah ni. Ni nah, botol biasa Supi sumak bubuh air. Lepas tu bubuh deher. Lepas Supi nak tunjuk kita tengok kata sekarang ni deher dia tu mula tubik akar. Alhamdulillah ni nah. Sabit kata tak ada payah ano nah. Air dia surut. Lepas tu hari ni Supi nak mari royak kata bila kita tengok kata dia tubik akar dah tu, dia keluar akar belah ni dah. Lepas tu air dia surut, kita tambah air. Tambah air masuk. Dia banyak pada sedia, kita buat tambah air masuk. Bimbel takut dia gatung air tu dia mati kot lah. Akar dia tubik tak ada banyak lagi ni lah. Ni kita lepas akar dia tubik banyak, lepas kita kau ambil bubuh dari tanah. Lepas kita nak bubuh masuk semula dengan sebab kita nak buat video tu keluar akar banyak pada ni. Ni pokok puding lah. Sebab tu ilmu ni mudah-mudah lah. Sedara hok tak pandai nak pocok dengan deher tu nak atas tanah. Dalam tanah takut dia mati, dia tak tumbuh tubik akar, buat belah ni. Mudah-mudah lah. Lepas tu kita masuk klip semula dengan cara beringat sikit lah. Masuk semula dengan cara beringat, takut putus akar dia. Okey. Baruk ni jangan biar angin masuk. Okey, kita tekan masuk klip kah dia. Okey nah, belah ni nah. Ni, nampak dah ni. Akar dia duduk di dalam ni, nampak kita putus akar dia lah. Mudah-mudah. Lepas tu kita kemari letak tepat teduh supaya sedia. Cara dia tak tepat teduh belah ni. Supi tak tepat teduh belah ni. Ni dia keluar akar. Nanti tunggu akar dia banyak. Lepas tu kita ambil akar dia, itu ambil pokok dia tu kita tanam. Boleh. Lepas tu satu lagi hak Supi nak tunjuk kita tengok kata ni sirih hak Supi tanam dalam bekas. Tengok ni dia tak mati dah. Belah ni dia hidup 100% dah lah. InsyaAllah daun hak kita kerak pun dia mula nak keluar tubik semula dah ni. Kopsa. Mudah-mudah nah. Tanam sirih, cari pasu hak ada lubang, ambil taman dulu. Tapi ambil sebelah pucuk mari pocok. Mari pocok sebelah pucuk. Boy pocok sebelah pucuk, tengok dia segar, dia tumbuh. Mudah-mudah nah. Alhamdulillah, tak ada payah sebab tu kok kayu di sekarang ni tak ada payah. Tak ada payah nah. InsyaAllah mengikut Facebook Supi DIY ataupun AJ Supi. Ilmu tak sama, dua-dua tu Supi nak bagi. Nah, insyaAllah mudah-mudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.